Kemudian Allah turunkan ayat nombor 12 dalam surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Ini ayat yang turun kepada Ummu Kujjah. Ummu Kujjah kan isteri kepada Abdul Rahman tadi, saudara kepada Hasan Syair. Ummu Kujjah datang mengadu kepada Nabi sebagai isteri. Lalu ayat ini Allah turunkan untuk membela Ummu Kujjah dan isteri-isteri yang lain. Allah sebut walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Sekiranya kamu tidak mempunyai anak dan isteri kamu meninggal, kamu ambil separuh. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada para suami dapat separuh. Sekiranya isteri kamu meninggalkan anak, jaminan Allah kepada kamu ialah 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu. Selepas daripada wasiat dan hutang. Allah pun kata macam tu. Bagi faraid selepas wasiat dan hutang. Dan ini untuk Ummu Kujjah. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. 1/4 daripada harta kamu itu adalah untuk isteri sekiranya kamu tidak mempunyai anak. Ini jaminan Allah kepada Ummu Kujjah dan isteri-isteri yang lain. Sekiranya suami mereka tidak meninggalkan anak, mereka layak menerima 1/4. Tiada siapa boleh sentuh hak isteri 1/4. Fa in kana lakum walad, sekiranya suami tadi mempunyai anak, maka hak isteri adalah 1/8. Paling minima pun 1/8, tak ada siapa boleh sentuh isteri. Kerana ada anak. Anak-anak akan dapat, kalau contoh anak perempuan dalam kes Sa'ad bin Rabi', anak akan dapat 2/3. Isteri akan dapat 1/8. Yang baki lagi berapa? Bayangkan, 2/3 tu dah sampai pukul 8 dah jam. Kemudian ibu pula ambil 1/8. 1/8 ni dalam 7 minit macam tu lah. Jadi 47 minit, 48 minit tu dah habis diambil oleh isteri dan anak perempuan. Baki lagi berbelas-belas minit sahaja. Itu Allah suruh berikan kepada lelaki yang paling dekat dengan si mati. Kalau dia tak ada anak lelaki, maka yang paling dekat bagi dia adalah ayah ataupun ayah kepada ayah, itu datuk. Kerana mereka ni kalau berlaku apa-apa, siapa yang akan jaga? Ayah. Jadi janganlah kedekut. Datuk. Jadi janganlah kedekut. Kalau tak ada ayah, tak ada datuk, akan pergi kepada waris lelaki yang utama, yang lebih dekat, yang lebih aula, iaitu bapa saudara kepada dua orang anak perempuan tadi. Kerana jika berlaku apa-apa, bapa saudara akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan kita kedekut, duk hibah nak lari kan, hibah dan sebagainya nak lari. Jangan ubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu dah perangai-perangai manusia tu. Allah dah tahu siapa yang lebih dekat dengan kamu, siapa yang lebih memberi manfaat. Allah dah tahu, maka laksanakanlah sahaja. Allah lebih mengetahui, Allah lebih bijaksana daripada penyusunan kita sendiri. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Sekali lagi Allah ulang, selepas daripada wasiat dan hutang baru kamu bagi faraid. Wa in kana rajulun yurathu kalalah, sekiranya seorang lelaki itu yurathu kalalah, meninggal, di maknanya dia kalalah ni berlaku perselisihan pendapat antara ulama, adakah ia sifat si mati ataupun sifat si waris. Bahkan sahabat pada waktu itu juga berbeza pandangan. Umar kata lain, Abu Bakar kata lain. Tetapi last kali Umar kembali selepas wafatnya Abu Bakar, Umar kata aku kembali kepada pandangan Abu Bakar pada perkataan kalalah, iaitu orang mati tidak meninggalkan ayah ataupun anak. Tiada ayah dan tiada anak, maka mereka itu adalah kalalah. Jika berlaku kematian seperti itu, dia meninggalkan adik-beradik lah. Sebab tak ada ayah dan tak ada anak kan, hanya adik-beradik lah. Au imra'atun walahu akhun, sekiranya seorang lelaki mati tidak meninggalkan anak dan ayah, ataupun seorang perempuan mati tidak meninggalkan anak dan ayah, walahu akhun au ukht, tapi dia meninggalkan seorang saudara ataupun yang perempuan, saudara perempuan, adik-beradik perempuan, fali kulli wahidin minhumas sudus, maka setiap seorang daripada mereka itu ambil 1/6. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada adik-beradik lelaki atau perempuan 1/6 sekiranya mereka seorang. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Sekiranya adik-beradik yang ditinggalkan itu lebih daripada seorang, maka mereka itu akan berpakat membahagikan sesama mereka 1/3 harta. Min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudar, selepas daripada wasiat dan hutang. Ingat tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut 4 kali. Dalam ayat nombor 2 sahaja 2 kali, dalam ayat nombor 1 sekali, dalam ayat nombor 3 1 kali, 4 kali dalam ayat faraid. Allah ingatkan kita, jangan kamu bagi faraid kecuali dah selesai hutang si mati. Jangan kamu bagi faraid kecuali dah laksanakan wasiat si mati.
Selepas dua perkara ni, bagilah faraid jika ada berbaki. Yang mana duk bagi faraid dah tiba-tiba datang orang tutup hutang dan sebagainya, itu pelik. Itu sepatutnya tidak berlaku sekiranya masyarakat kita mempunyai ilmu. Wasiyatan, Allah tutup ayat ni. Cantik Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat nombor 2, Allah sebut wasiyatan minallah. Ingat tak bila Allah sebut tadi wasiyah? Kali pertama Allah turunkan ayat tadi, ayat faraid yang 11, Allah sebut wasiyah. Kamu ingat ini adalah wasiat, pesanan terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat ni pesanan yang betul-betul penting. Kerana orang jika dia nak mati baru dia bagi wasiat. Allah guna perkataan ni supaya kita faham ini pesanan yang penting dari aku untuk kamu. Ingat, satu wasiat daripada Allah. Wallahu alimun halim. Allah ulang sekali lagi perkataan alim, maha mengetahui. Ini yang aku sebut tadi adalah wasiat daripada aku, wasiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Wallahu alimun halim. Tengok perkataan alim di sini pada ayat 11, Allah dah cakap Allah maha mengetahui. Allah ingatkan sekali lagi kepada kita dalam ayat nombor 12, kamu ingat kamu tahu, ingat Allah maha mengetahui. Allah lebih mengetahui dan kamu ingat kamu lebih menyayangi anak kamu. Tetapi ingatlah Allah itu halim, maha mengasihani, maha lemah, berlemah lembut. Jika kamu sayangkan anak-anak kamu, jangan kamu fikir Allah Subhanahu Wa Taala kurang daripada perkara tersebut. Maknanya kurang beri perhatian kepada anak kamu, kurang mengasihani anak kamu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi hamba-Nya. Jika kamu menyayangi anak kamu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha penyayangnya. Allah ingatkan kita dengan penutup setiap ayat supaya kita laksanakan hukum faraid, jangan kita ragu-ragu. Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih. Kalau kita rasa kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Dan Allah tahu hakikat sebenar. Bukan seperti mana kita yang kita rasa kita tahu. Seperti mana kita contohkan tadi, air yang mengalir di luar sana, kita mungkin sangka itu hujan tetapi hakikatnya bukan. Cuma ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni sebaliknya daripada kita. Yang dia tahu adalah hakikat yang sebenarnya. Itu ayat nombor 12 yang telah menjamin hak seorang isteri dan menjamin hak seorang suami, juga menjamin hak adik-beradik dari kalangan, ya, adik-beradik di sini adik-beradik seibu ataupun kalalah tadi adik-beradik seibu dalam ayat ni.